Bung Mohtar kata, BN Sabah akan tanding solo. Nampak gaya macam nak jadi ketua menteri. Bung Mohtar umum BN Sabah akan bertanding solo dalam PRN akan datang. Tak mahu kerjasama dengan JRS, tak mahu dengan PH, sekurang-kurangnya sebelum pilihan raya. Tapi dia juga kata terbuka untuk runding selepas PRN. Maknanya mudah. Bung nak tengok siapa menang dulu, baru pilih kawan. Ramai nampak langkah ini sebagai strategi biasa BN lah. Kalau tengok cara Bung cakap, nampak lebih peribadi. Dia nak buktikan BN Sabah masih ada taring. Dan kalau dia berjaya bawa beberapa kerusi penting, dia boleh jadi penentu kerajaan ataupun kingmaker. Situlah peluang dia untuk menjadi ketua menteri. Masalahnya, BN Sabah bukan lagi seperti dulu. Kursi makin sikit, pengaruh pula makin pudar. Dah banyak kawasan tradisi mereka kini dikuasai oleh JRS dan warisan. Kalau bertanding solo, risiko kalah tu besar. Tapi Bung tahu dalam politik Sabah, kadang-kadang dia tak perlu pun nak menang banyak kerusi. Cukup kalau pegang bilangan kerusi yang semua orang perlukan. Kita tahu Bung Mohtar ni bukanlah orang baru dalam politik Sabah. Dan bila dia cakap BN nak tanding sendiri, ramai tahu ini sebenarnya bukan soal parti. Ini mungkin langkah untuk beliau uji pengaruh diri sendiri.